Hello. Assalamualaikum dan selamat kembali di rancangan. Bukan rancangan. Kita punya rancangan Kita program sesi. Program podcast Parpu Kencang. Program apa? Program volunteer. Program PIBP. Program Sukarela. Kita suka rela buat benda ni. Sesi berjadual. Tak ada siapa nak. Tak, sesi curahat. Curahat. Please. Curahan hati. Curahan hati. Mesti tak pernah dengar perkataan tu kan, Bel? Curahat. Curahat. Itu lah tu. Dia selalu pakcik gay je tau. Okey, apa pelaga sekalian ada apa-apa? Ada apa-apa? Kita macam lama gak tak jumpa kan. Mesti ada benda nak bagi tahu sikit-sikit, tapi sikit je. Dia punya lama tak jumpa tu. Setiap minggu ada kat sini. Life is an endless misery. Aduh, Dengan komputer aku. Aku rasa macam nak baling luar. Patutlah tapi tak gaming seminggu. Faham tak? Aku buka semua graphic card, RAM, power supply unit. Lepas tu mungkin apa dia nama dia? Reset CPU semua. CPU aku problem apa? Check satu-satu. Last buka SSD, bawa masuk balik, tak boleh baca. I was like gone. Bangang sial. Marah. Marah bro, aku marah gila. Sebab it took me 1 week. Kami faham. Kami faham. Senang rasa. Lepas tu sekarang SSD aku tak boleh pakai. 2 terabyte. 2 freaking terabyte NVMe. Aduh, 2 terabyte. Itu yang bahaya tu kan. Sebenarnya pakai satu storage je untuk semua. Tu Tajudin. Jadi macam aku Tajudin, aku ada semua. Aku ada SSD, ada hard drive, ada NVMe, ada SATA, ada M.2. Semua aku pakai. Aku ada NVMe, SSD, HDD 2. Tapi tak ada ni floppy disk. Floppy. Aku hampir nak tahu. Aku ada sial floppy dalam bawah katil bilik aku. Cuma aku macam kalau aku pasang siapa nak pakai tu. CD punya ni ada compartment, ada lagi tak? RCA. USB ada. Semua pasang. Okay. Sekarang sebab kita macam kesuntukan masa ke kan. Sekarang nak format baru. Untuk pendengar-pendengar sekalian, format kita sekarang ni baru. Kita cuba sumbatkan segala yang boleh dalam masa yang agak sikat. Sebab kita perasan kan dengan zaman TikTok ni orang punya apa attention span. Dia punya ni sangatlah rendah dalam bahasa Melayu. Attention span. Dia punya attention span dalam Melayu. Fokus. Pemerhatian jangka masa pendek. Dia memang panjang. Masa pendek. Sementelahan itu. Jadi kita buat format baru dalam maybe dalam 40 minit macam tu untuk habiskan kita punya podcast, okay? Okay. So kita punya sekarang ni kita punya tajuk kita pada minggu ni. Tajuk minggu ni best sikit. Sebab apa? Sampai kat dia best. Dia dah berapa bulan tak menang macam ni je dia. Dia angkat bakul ke bakul sendiri. Itu tu. Sebab angkat bakul ke kepala sendiri. Ada bahasa tu. Betul lah, angkat bakul kepala sendiri. Betul kan, Ben? Macam first time dengar tapi okey lah. Dia sebab saya orang Parpu kan aku ya ke je. Dia bukan peribahasa, dia simpulan bahasa. Please, aku BMA kot. Aku BM karangan tak pernah siap. Okey, jom kita teruskan. Tahu tak apa kita punya apa tajuk yang paling best nak buat sekarang ni adalah persoalan yang macam memecahkan otak. Jadi pelaga-pelaga ada otak kan? Sama ada. dia kecil atau besar, sama dia pakai ataupun tak, sama dia usaha ada dekat lutut yang aku ketuk kan. Ada. Aku otak tu apa tu? Tak. Otak tu makanan. Tak. Itu otak-otak. Otak-otak. Dia ambil atas meja dia makan. Kena bayar. Hebat tu. Makcik tu ada lagi tak? Dia dah makan 5, dia tanya kena bayar. Kalau makan satu apa dia makan dah habis. Ada lagi rasa. Lepas tu terkejut. Jom.
Kan? Memang darah parpu ni tak boleh lari. Asyik keluar. Oh, sana. Okey. Akan ada macam pertanyaan ataupun soalan-soalan yang akan menimbulkan rasa kenapa kita hidup macam tu. Tapi taklah sangat. Wah, sampai Kenapa tahap kita hidup macam tu. sampai sekarang? Siapa? Apa nama dia ni? Sekarang ni sebagai host tak ada jawapan, tapi ada soalan. Jadi jawapan mana yang macam bagus dia dapat 1 point lah. Macam biasa lah. Yang menghubungkan sel-sel otak lah. Yang menghubungkan sel otak ataupun yang buatkan host kaget. Kaget lah. Wah, kaget banget. Apa tu kaget sel? Tiba-tiba jadi Indo di sini. Waduh. Okey. Tahu tak? Kalau contoh, ni soalan pertama. Siapa nak jawab dulu nanti bagi tahu lah. Okey? Siapa yang macam angkat tangan? Bukan angkat tangan. Angkat tangan. Saya. Tak start bunyi dah saya. Jadi soalan pertama. Saya. Mana tak tahu lagi soalan ni. Kalau manusia tak pernah wujud, kan? Kalau manusia tak pernah wujud, ciptaan apa yang tetap ada? Alien. Manusia tak pernah wujud, ciptaan apa? Tumbuh-tumbuhan. Tak. Dia punya simulasi kan. Apabila manusia tak wujud, benda apakah yang mengganti manusia? Kalau manusia tak wujud, kan? Dia tak boleh ciptaan semula jadi. Dia kena ciptaan yang macam sebab manusia ada, ciptaan tu wujud. Tapi kalau manusia tak ada, ciptaan tu masih wujud ke tak? Ciptaan apa tu? Anak abang macam tu lah. Ciptaan manusia ke manusia tu sendiri? Aku dah confuse kan? Tak, dia macam ni. Basically, sebab manusia ada, ciptaan tu ada. Kalau manusia tak ada, ciptaan tu tak ada. So it's like macam ni contribution manusia kepada dunia something like that lah. Okay. Siapa nak? So, mengikut teori Archimedes, dia tak payah panjang pun. Dia bagi tahu, okey lah, menang. Yang tu, settle. Macam tu ke? Alah. Tak payah panjang sangat. Global fikir dalam sangat. Apa? Soalan banyak gila. Globally, kalau kau banyak soalan, so nak fast lah. Aku ingat satu soalan nak sembang kencang je. Aku dah semangat nak sembang kencang ni. Tak puas hati je macam ni boleh menang ni. Disembang kencang yang cepat. Cepat Abel. Aku tak cepat dah minggu ni. Aku tak kosong tu. So bila benda yang manusia tak cipta, aku rasa adalah teknologi yang tak. Teknologi yang buat bumi kita ni panas gila tak. Yang buat tak kita specify lah. Tak apa nak specify lah ni. Sabarlah. Aduh. Kan kita industri revolutionary. Benda pertama yang buat industri revolutionary adalah steam engine kata. Aku rasa kalau steam engine tak ada, manusia still boleh hidup. Tapi disebabkan steam engine, manusia punya gaya hidup berubah. Orang kata evolusi menyebabkan global warming, environmental issue. Nampak apa buangan sampah merata-rata, mikroplastik dalam darah. Wah. Aku punya jawapan nombor 2 kan, orang yang potong aku punya wifi. Tapi aku buat honest lah sebenarnya kan. Tu tak ada ni Abel. Hang kena faham, dekat nature ada steam. Hang faham tak? So walaupun manusia tak ada, steam ni still ada tau. Kalau hang tanya kat aku, jawapan aku simple lah. Medium untuk pergi ke angkasa. Sebab apa? Basically rocket lah. Rocket lah. For example, aku tak rasa if manusia tak ada, kita tak ada medium untuk pergi angkasa. For example kan, contoh lah, kalau kita nak buat satellite pun, kita still ada natural satellite, moon. Faham tak? Tapi medium untuk pergi ke angkasa tu kita tak ada. Contoh, so basically kau anti NASA ni. Okay. Kalau nak buat, aku tak buat anti NASA. It's a great contribution by NASA. For example lah, aku abang agak hang. Kalau steam pun, in nature, still akan ada steam. Aku nak buat nuclear reactor pun, in nature, there are certain nuclear reaction. So, benda tu adalah di-discover. Tapi, kalau in terms of utilization, it's a rocket. Okay. Ben, dah menang Ben. Itu tu. Aku pun macam, wow. Dia macam kait aku punya isu dengan alam semesta. Okay, soalan kita pergi ke soalan seterusnya. Tajudin Galaxy Brain main, takut aku.
Kita pergi soalan seterusnya. Soalan ni dia bercampur-campur lah. Kadang-kadang ada yang macam begitu serius dan ilmiah. Kadang-kadang ada yang soalan yang mind blowing tapi dilawak sikit. Yang ni pergi lawak sikit lah. Ikut lah orang kata lawak kataan. Kenapa? Ini soalan seterusnya. Kenapa bila kita ketawa kan, kita bunyi keluar ha-ha-ha? Kenapa tak mi-mi-mi? Ataupun ki-ki-ki? Kenapa ha-ha-ha? Beda. Perasan tak? Perasan aku punya gelak bukan ha-ha-ha. Sebenarnya ha-ha-ha tu sendiri adalah satu kita justifikasikan jadi satu benda, padahal kita punya body reflex tak pun sebut ha-ha-ha. Nampak tak? Dia sepatutnya bergantung kepada kita punya gaya hidup, sosiologi, ataupun benda yang paling mudah aku boleh cakap dalam bahasa Melayu adalah bahasa, language. That's my answer. You took my answer. Kau dengar macam aku nak sebut angkasa, aku dah tak. Bahasa, language. Jawapan aku So bahasa yang menentukan cara kita gelak. Sebab kat Malaysia dia gelak lemah ke. Macam tu ke. Tapi kalau dekat negeri-negeri di seberang kita ni, ada yang WK. Waka. Waka. Dia gelak macam tu. Ada yang TW. Takkan dia gelak macam tu. Masalah tu lah dia gelak dia. Yang tu main drum Bil. Itu lah tu. Jadi yang ada apa HS tu. Hish. Tak, tapi aku suka ni. Hehe. Lol hehe. Lol hahaks. Ada. Itu gambar rempit. Yang ada ke dunia tapi dunia sebenar ada. Jom jumpa. Kalau berlawak dia tak ketahu, dia cakap lol. Lol. Haha lol. Ataupun hahaks. Lol ahaks. Oh, ni Tasyan dulu. Ya. Oji. Tajuddin zaman the cringe tu. Sebenarnya ada hahaks. Itu. Tapi to be honest, aku tak abang bahasa. Aku memberitahu sebenarnya benda tu adalah cultural. Dia datang daripada culture. So, dekat Malaysia ni ada 3 jenis culture. Chinese, Malay and Indian. Mana ada lebih lagi? Ya, ada lebih lah. 3 tu majority. Sabar. Racist betul ni. Kau tahu tak kau tu mamak? Kau tak segolong benda 3. Tiba kena attack tiba kan. Kau ni racist ke? Aku viral ke kat Twitter kan? Aku lupa, sorry. So ada Melayu, India, Cina dan lain-lain. Baru betul. Inklusif. Biasakan yang betul. Betulkan yang salah. Okay, so kalau hang sedar, orang Chinese gelak macam lain sikit tau. Orang India gelak macam lain sikit. Orang Melayu gelak macam lain sikit. Macam mana? Tak, for example, kalau orang, tone dia berbeza. In Malaysia, dia dah mix sikit lah. Tapi bila hampir kat tempat-tempat lain, hang boleh nampak it's a cultural thing. It's not a bahasa punya thing. Dia geopolitik yang memainkan peranan tapi bukan bahasa. Itu tone lah, bukan sebab haha atau mi. Tak. Even in terms of mi lah. For example lah. Okay, aku bagi kat hang dekat Germany. Dia location base tau. Dia bukan bahasa punya base. Bahasa memainkan peranan. Tapi location base tu yang memainkan peranan lebih. So kau salahkan geologi. Ada evidence? Ada lah. Sila buat citation. Ada ni ada macam contoh ke sekati tak? In terms of contoh, kalau aku kerja dengan banyak Jerman lah. Okay. Cara depa gelak, depa gerak GAH. Something like that. Ada G tau. sebab dia punya negara Jerman, so dia kena tambah G Dia macam bila ada G, dia nampak macam keras sikit bunyi. Jerman. Macam bahasa Jerman lah. Tepat tau. Kalau macam orang friend, dia tone dia dengan cara dia gelak tu bukan ha. Tapi dia macam ada sharp sikit. Aku tak tahu nak gelak macam mana. Wah. Dia macam hang boleh tahu daripada dia orang punya gelak, dia orang datang daripada mana. So gelak tu adalah satu identity card hang lah.
especially in European country. In Malaysia, dia macam dah start melekat semua. Kita dah jadi kari parpu capok sekali. Multicultural. Kita nasi goreng lah. Kita dah pici-pici banjir. Pici-pici banjir. So Crash cultural, Bil bahasa. Yeah. Ya. Dia susah sebab dia valid tau. Ini yang susah ni. Kalau disebabkan tu sebab kita nak cepat, kita bagi dua-dua 1 point. Easy money. Dia valid. Easy money. Okay, soalan seterusnya. Kalau dunia ni cuma permainan video atau video game, kalau dunia ni game, lepas tu kita semua ni NPC. Okay. Jadi siapa player yang sebenar? Mark Zuckerberg. Okay. Aku rasa Siapa player yang sebenar? Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos tak ada lagi NPC kak. So yang lizard overlord semua kan, mereka ni semua adalah playable character. Okay, so that's your answer. Ada sebab tak? Hitler playable character. Macam game yang aku share tak? Aku bagi tahu senang lah. Okay, dalam game hang akan hilang hang punya social remorse tau. Kita to a certain level kita ada empathy. Hang see the other people, oh, he is like me. So, dia adalah NPC macam aku. Macam mana aku boleh bunuh dia? Tapi, kalau hang playable character, hang bunuh 300 orang pun, hang tak rasa apa. It's just an NPC, bro. Sebab game je kan? So, lain macam lah. Mana Bin nak lawan Bin? playable character. Itu tu. Macam nak lawan Bin? Sebab jawapan dia memang the only top 1% je lah yang playable character tu. Sebab dia orang winning tak? Dia orang winning, the top 1% tu. Bayangkan, itu lah, bukan setakat KD tu. Bayangkan, 90% of wealth datang pada dia orang sahaja. Macam, dia orang 1% tu. Tapi kalau wealth datang pada dia orang tu. Tapi ada je kalau macam kita main game, kalau kita noob, kita jadi macam NPC ke? Ya. So karakter kau dalam game NPC je. Nampak? Kau tak faham tak? Kalau contoh aku faham, tapi aku akan buat macam ni tau. Okay, yang notable character kan dalam game tu mesti ada rank tinggi-tinggi kan. Salah seorang playable character ni Hitler, Elon Musk, Alexander the Great, siapa Fir'aun mungkin dia bukan playable character kot. Dah cakap Nabi Musa boleh ke? Wah. Ya. Legendary label tu. Ya, aku dah faham sebab apa aku buat Fir'aun playable character is that dia adalah enemy. Hang faham? NPC enemy. The villain. So I believe that tapi dia boleh jadi juga player yang nak jadi villain. Boleh jadi lah. Tapi player cosplay jadi villain. I will go to tak. Hang kena faham. Pharaoh tak ada power. Itu lah tu. Macam aku sekarang aku tengah jadi NPC sekarang. Nanti Dajjal datang ni dia NPC ke player? Tak. Dia NPC. Dia bagi side quest tu. Dajjal turun dia bagi side quest tu. Imam Mahdi lah. Imam Mahdi Nabi Isa. Okay. Make sense kan? Wait, disclaimer ni hanya sejuk dia bukan betul-betul lah. Ini sewang betul sewang kari tu. Parpu campur kari campur sos. Apa makan nasi kari dengan sos tu? Kau seorang je makan nasi kari dengan sos. Takut je aku tengok. This is a sacrilegious. Janganlah. Aku sebagai mamak aku rasa macam dia bukan sos biasa tau. Dia sos Thai. Itu lah tu. Sos Thai okey lagi lah. Tiba-tiba kalau sos. Even sos Thai. Han dah buat kari. Cukup lah dengan kari tu. Lepas tu botol tu dia tu ceret dekat atas nasi. Ceret dekat atas sayur tu. Ceret lagi dekat dia punya ayam kari tu. Aku boleh banding nasi tu. Bangang makan. Terbalik ke meja sekali. Asal kau makan kari dengan sos. Ada your point? What about your point? Oh, aku. Sebab jawapan aku overlap dengan Tajuddin sebab legendary figure yang kita nampak tu kan historical figure tu semua sebenarnya player. Tapi nak buat dia jadi Liga 4 kan, nampak lah kita karakter legenda yang orang sembang dia ni boleh terbang apa semua kan. Aku rasa tu sebenarnya
player yang datang sebelum kita tak? Oh, you mean macam Hercules. Yes. Karakter mitos, karakter legenda. Kiranya sekarang. Dan yang menariknya diorang adalah karakter sebenarnya. Diorang datang pada dimensi lain tak? Diorang reincarnation. Server kita sekarang ni dia macam game lama. Jadi tu sebab dah tak ada wujud karakter-karakter macam kita kan nak tahu kita sekarang ni server yang developer dah malas nak update lah. Dah ujung-ujung lah. Server tinggal tunggu nak shutdown je. Menarik. So player top tu, player legenda tu semua dah main game lain dah. Dia dah masuk server lain. Fikir balik kan, kita semua adalah NPC, player dia adalah alien. Itu. Tak sebab apa. Aku rasa point Ham valid ke. Sebab player semua alien. Contohnya mereka sebenarnya dia tengah main game Civilization. Itu lah tu. Sebab tu ada piramid di mana-mana. Tash, your point valid tau. Tapi dia terlalu normal tau. Dia macam dia valid yang logik. Betul. Tapi Bell punya dia valid. Dia valid. Lepas tu dia hampir logik. Lepas tu dia kaget. Tiba-tiba mitos legenda kan dia. Aduh, perkataan satu point. Sebab perkataan kaget tu aku negatif 1 point siap-siap lah. Simpan Umak. Bagus. Okay. Kita teruskan. Ui, ni menarik. Okay. Soalan ni soalan tanya diri sendiri. Tanya diri pelaga sendiri. Okay. Soalannya adalah, kalau boleh buat klon diri sendiri, apa benda pertama yang nak suruh klon tu buat? Tanya diri sendiri kan. Korang kalau tanya diri sendiri kan, dalam kepala korang ada keluar apa? Adakah keluar diri kau dalam kepala kau? Ataupun keluar character creation macam perempuan ke, ataupun AI dalam kepala kau? Ataupun kau cakap dengan otak kau dalam kepala? Interesting. Kan? Selalu kalau cakap dengan diri sendiri kan, kau bercakap dengan diri kau dalam cermin ke ataupun dalam kepala kau? Ke dalam otak kau? Aku simpan dalam otak tu. So maksudnya dalam otak kau tu ada bilik lah? Ke kau cakap betul-betul otak? Dalam otak aku tu dia macam ada satu conversation. Dia macam faham tak? Kau macam chat WhatsApp dalam kepala lah? So basically apa yang jadi tau, dia macam dalam kepala aku ada voices in my head yang aku akan respond dengan mulut. Kadang-kadang orang akan ingat aku gila. Ya, betul. Dia kadang-kadang bila tengah stres ke ataupun tengah buat kerja seorang-seorang ke, akan bercakap sendiri. Macam, uish, ni nak buat macam mana, Bi? Betul lah. For me tak cakap nama lah. For me, I guna gelaran rumah orang panggil abang kan. Dia orang panggil abang nak buat apa sini lah. Macam tu lah. Kau justify diri kau situ. Aku dalam kepala aku. tak tahu cakap dengan diri sendiri lah. Memang tak sebut nama lah. Dia macam cakap dengan diri sendiri. Tak tahu lah kenapa. Dari dulu dia memang, tapi rasanya ramai macam tu. Dia macam aku lain pula. Aku macam ni macam mana tu? Betul lah. Macam ni So macam ada dua Tajudin lah. Tajudin kiri dengan Tajudin kanan cakap sama-sama. Tak, dia bukan. Dia aku tahu tu one version of me. Ya, tapi kau punya senario cara kau cakap tu macam kau cakap dengan dua Tajudin, tapi dua Tajudin tu adalah kau. Tapi kau berinteraksi macam dua orang cakap lah. Yang fizikal aku adalah macam noob. Tapi yang dalam brain aku dia macam kalau contoh tengah jogging, lepas tu jogging tu tinggal sikit lagi, macam nak 5 kilo kan. Tuan cakap sikit lagi. Orang dalam sampai sini takkan ni kan. Cepat itu. Tak tahu kenapa. Dia cakap orang. Lepas tu buat je lah macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi apa kena-mengena dengan tajuk kita soalan ni? Sebab kau suruh tanya diri sendiri, aku macam tu bayang. Kau cakap dengan diri sendiri, cakap macam mana ke tu? Sebab ada orang akan bayang macam cakap diri sendiri dalam cermin, betul-betul physically ke tak? Sebab ada orang tak boleh bayang suara dalam kepala dia. Tapi kalau dengan aku mulut aku tak payah bercakap pun, dalam kepala aku ada conversation. Aku ikut severity problem. Yes. Kalau severe problem tu, aku akan start cakap pakai mulut. Faham tak? Kalau problem tu macam bodoh-bodoh je, conversation akan in head. How do we do this? This is maybe how we should do this. Okay. So benda tu akan ada conversation. Benda yang kita bincang ni boleh berkaitkan tak? Kalau contoh kita nak clone diri sendiri, apa yang kita nak suruh clone tu buat pertama? Okay, Ben. Sebab berdasarkan aku punya cakap dengan diri sendiri kan, literally macam aku letak aku punya brain
dalam satu kotak, tahu tak? Itu aku punya clone aku. Otak aku sendiri dalam bentuk fizikal tu ada dekat situ. So basically visualization macam aku adalah otak dalam satu bekas tu. Dah macam villain tu. Lepas tu dia keluar apa tu? Dia punya metaphysical tu macam Jarvis, tahu tak? Faham tak? Kau nak suruh clone tu buat apa? So maksudnya clone tu fikir macam aku lah, tapi dia tak ada limitation physical aku. So dia boleh buat apa yang dia nak. Aku tak tahu apa pernah tengok Nak buat apa yang dia nak. Apa Faham aku tak? tak pernah Sebab aku terasa aku dilimitkan oleh badan aku yang lemah. So aku bagi dia satu, orang kata, satu kenderaan, satu vessel yang lebih hebat, iaitu freedom. Dia keluar daripada bentuk fizikal ni. Dia boleh pergi ke mungkin dimensi lain yang lagi bagus. Mungkin alam yang lain yang lagi bagus. Sebab aku rasa terikat dengan badan manusia. Aku boleh Boleh bayang abang satu sekarang. Okay, ada satu series tau. Nama dia Uploaded Intelligence. Okay. Benda ni betul dia. So what happen is Uploaded Intelligence is hang upload artificial intelligence hang create from scratch. Uploaded Intelligence ni hang download brain hang masuk dalam mesin. Faham tak? Macam ada satu movie. Memang it's a known concept. Human cuba buat benda ni. Tapi the problem is kalau hang uploaded intelligence, dia akan jadi the world is your oyster lah. Itu Sebab kata. bila hang upload otak hang dalam server ke apa, hang imagine lah. Hang boleh, kalau hang if you're a hacker, Literally kau god of that world. Literally. Yes. Kau god kalau server lah. Tapi emotion masih ada tak? Aku rasa benda tak penting pun untuk aku. Tak tahu lah benda tu. Kalau hang tengok dia ada satu cerita kalau just in case pendengar-pendengar nak tengok cerita ni, AMC Pantheon. So cerita ni dalam Netflix, dia series lah. Depa sembang pasal uploaded intelligence ni. So what happen is ada seorang Indian ni, dia adalah saintis yang terkemuka lah. So apa jadi, depa ambil otak dia, depa upload dia. Then what happen, depa paksa dia buat kerja 24/7. Sebab dia tak ada physical body kan. Yes. So technically dia tak pernah. Jadi every day dia wake up is the same thing. Masuk office buat kerja. Masuk office buat kerja. But it's only one day. Tapi untuk dia rasa macam 2 or 3 years already. Dia macam orang pernah tengok satu movie ni tau. Movie lama ke lah. Tak ingat nama apa. Tapi movie ni askar tu dia mati tau. Bukan mati lah. Dia macam cedera. Lepas tu dia orang ambil askar tu punya bahagian atas, body atas dia, letak kat dalam satu macam Robocop. Macam tempat tidur, macam dalam sci-fi movie apa tak kan. Okay. Dia cocok kat otak dia apa semua tu. Dan dia orang gelar tu projek yang boleh membuatkan askar tu pergi ke parallel world untuk selamatkan world yang dia orang berada sekarang. Contohnya world dia orang sekarang ni ada bencana. Contohnya ada orang macam cerita tu, ada orang tu dia nak bom kereta api. Jadi dia gunakan askar tu pergi ke parallel world supaya askar tu cari siapa dalang dia sebelum berlaku kat dunia sebenar. Faham tak? Oh, dia macam cari alternate solution dekat alternate dimension. Jadi dia kerah askar tu, kerah macam apa. Askar tak tahu apa benda berlaku sekarang. Dia orang buat, dia programkan askar tu macam tersangkut dekat satu tempat, macam tempat yang sempit. Kata dia orang nak selamatkan dia. Askar tu macam, awak kat mana apa benda sekarang ni kan. Lepas tu orang tu akan upload askar tu pergi ke tempat lain. Lepas tu askar tu macam sedar, dia kat dalam kereta api, cakap dengan orang apa semua tu, cari dalang dia, siapa yang nak bom tu. Lebih kurang macam tu lah. Dia betul-betul upload yang untuk AMS Pantheon ni. Apa jadi, laki India tu sampai keluar, lepas tu dia start ransom semua orang. He became what lah, something like that lah. Dia macam Hydra. Yeah. But kalau hang tanya balik kan pasal clone tu, if aku boleh clone one to one diri aku rasa kan sebenarnya the best thing that will happen is, aku rasa efficiency wise lagi best. Maksudnya dalam satu masa tu kau clone diri kau banyak tak. Imagine kalau aku ada kedai ada 50 Tajudin.
Bagi je lah semua. Dia jadi aku. Dia pakai ni. Aku Dia, fikir, Aduh. dia pakai jutsu macam Naruto tu. Itu lah tu. I mean, Dia kaki buncin lah. Kan tak, kadang-kadang the problem kilang atau business is that mereka tak tahu apa yang hang nak buat tau. So hang lah yang jadi dia punya Yes. solution. So that's the best. Orang lagi suka Tash punya answer tu. Aduh. That's So, the sebab best dia ada thing. kaitan dengan real life eh. Okay. Yes. Aku punya jawapan keluar daripada metaphysical dunia eh. Tinggal ke dunia. Okay. Soalan Maya. Okay. Okay. Jawapan aku lagi best. Kenapa, yang ni soalan lawak lah. Kenapa dalam cerita zombie tak makan sesama dia orang? Because mereka tak ada otak. What? Brains. Because mereka tak ada otak dah. Itu tu otak dia kena makan. Sesama makan otak eh. So for example lah, aku abang macam ni. Okay, dia ada a lot of type of zombie. Zombie yang parasite ataupun zombie yang ni. Virus. So, I Dia ada parasite yang virus. most Okay. kalau zombie, kalau dia dah jadi zombie, dia dah jadi mindless zombie. So bila mindless zombie, otak dia tak aktif dah. It's just medulla oblongata yang doing work. Faham tak? Dia macam otak dia tak ada, tapi jasad dia bergerak. Jadi For kenapa dia tak makan sesama sendiri? Dah dia pun tak ada otak. They are attracted to otak yang aktif. Faham tak? Dia itu je. Okay. For example, bila anda jadi zombie, apa yang akan jadi is like you are alive but you don't have brain. For example lah, contoh, apa yang hang buat tu ada kena-mengena dengan medulla oblongata. Contoh, for example, we are breathing. Breathing ni adalah benda yang kita tak payah fikir, tapi kita breathe. Kau cuba tu aku terus breathing manual lo. Okay dah. Faham. Tapi macam apa yang membuatkan zombie tu tahu yang orang ni ada otak? Mungkin orang tu ada manners sebab orang, dia ni ada otak sebab dia polite. Dia ni buka signal lah sebelum masuk sempang ada otak. Aduh. Tu dia makan lah. Ni bawa macam haram jadah ni. Dia tak ada otak. Okay. Dia ni kecil, berak tak flash eh. Dia otak lutut otak buntut. Macam tu Macam mana dia detect Ash? Kau dapat jawab ni menarik. Your point. For me lah kan, mostly instinct lah kan. Dia apa tu, carnal instinct. Dia bergerak as in a desire only. Sebab penggerak manusia adalah emosi ataupun akal ataupun motivasi kan. Lagi satu insting. Dengan insting macam-macam power kita boleh unleash kan. So rasa zombie tu dah hilang otak, dan dia dah mati pun, dia dah hilang emosi, dia dah hilang critical thinking. So yang tinggal insting je. Aku rasa tu lah jawapan dia, insting lah. Aku akan maklum tau. Okay, simple. Macam mana animal boleh tangkap prey asal dia tak makan member dia sendiri? Faham tak? Okay. So it's the same concept when it comes to zombie. Basically, to a certain extent, they know dia punya kind. Faham tak? Medulla oblongata. How? Medulla oblongata tu to a certain level, sebab dia tak ada akal. Itulah. Tapi Macam mana dia identify? dia still ada otak. Faham tak? So the thing is, dia cari prey. Prey dengan predator ni, hang tak perlu akal pun. You Dia just sebenarnya I think instinct aku. Betul lah. Betul. Tak carnal desire. Yeah. Dia cari based on instinct. Tapi macam mana dia proses instinct tu? Kalau dia dah tak ada otak, dia tak ada emosi. Tu maksudnya zombie tak logik. Forgot satu. You guys forgot satu benda yang manusia ada. Hormon. Hormon Binatang pun ada hormon. Yelah. Manusia kan binatang. Hormon. Oh macam tu So jawapan dia hormonal lah. Dia detect bawah badan. Mamat ni busuk, so dia manusia. Ni pun boleh jadi tapi that can be one of the factor lah. Tapi aku lagi prefer instinct lah. Sebab insting benar ni. Sebab kalau hang fikir benda tu Betul tu. Dia insting ni kita punya kajian biologi belum. Itu lah sebab benda tu datang dalam. macam dia kata ini reflex, ini insting. Tapi macam insting tu kita tak boleh buktikan pun. Dia belum dapat uncover lagi pun soalan insting ni dalam manusia. Sebab macam
orang ni terlalu orang ni pemikiran begitu sains macam mana pun, orang semua setuju. Kalau contoh manusia, kalau kita dalam keadaan bahaya, semua manusia akan rasa macam kita tengah dipandang, tengah macam insting tu datang dari mana? Itu semua orang sekarang tak dapat nak ni. Aku tak tahu tu. Apa pedah? Aku tak tahu. Kalau orang pandang lama-lama kat hang boleh rasa. Ya. Kau punya insting itu lah. Itu kau punya sixth sense lah tu. Tapi tu datang dari mana kau punya sixth sense tu? Sebab sekarang ni semua saintis semua tak tahu. Dia boleh cakap ada, tapi dia tak tahu dari mana, siapa yang apa bahagian mana manusia ni yang memproses benda ni. Macam mana aku boleh tahu orang follow aku kan. Macam tu lah. Aku tak buat benda tu insting. Bak kata baki, it's aura. Ada cakra. Yeah. So maksudnya orang yang boleh nampak tu dia sebenarnya secara tak sedar dia dah ada. Dia detect cakra. Sekarang ni kita dah 1, 2, 5 soalan. Okay. Sorry. Dah 5 soalan. 1, 2 dan 4 dah dapat 1. Tak dapat semua tu totalnya 3 points. Okay. Lepas tu Bel soalan 2, 3 dan 5. 1 each 3 points juga. So sekarang ni 3-3. Seri okay. Selalu loh. Satu berapa? Selalu. Tiebreaker. Okay. Tiebreaker. Okay, sila tiebreaker. Apa yang so tiebreaker? Bel pun tiebreaker kat minggu lepas. Jangan lupa. Itu tu. Sekarang ni kau ni lebih kurang sama. Tapi at least orang tulis kot dekat Excel ni. Orang nampak semua ada bukti kot. Kali tiebreaker. Kau ada bukti kot. Okay lah. Okay. So soalan penutup. Ni soalan last tau. Ya, soalan penutup. Okay. Tak boleh sama tau. Sebab kita nak soal lain. Tak boleh macam setuju siapa. Kita nak soal menang, soal kalah. Kalau alien datang, lepas tu dia suruh kita bagi satu manusia paling power untuk lawan dia orang, siapa kita nak hantar? Tak kisah hidup dan mati kan? Tak kisah hidup dan mati. Kau hantar Hitler. Aku dah agak ada jawapan hang. Sebab nak tahu tak? Satu je aku cakap Hitler. Dia tak diskriminasi tau. Dia tak diskriminasi. Dia kau adakah bila Hitler, kita hantar Hitler, dia sekali dengan dia punya army ataupun dia seorang saja? Habis dia seorang saja dah cukup lah. Jadi kalau dia seorang dia apa yang dia boleh buat? Dia punya dia punya karakter kan yang menyebabkan dia adalah Hitler. Dia punya karisma tinggi tau. Macam mana dia boleh yakinkan lebih daripada berjuta orang follow cakap dia. Benda yang dia buat tu jahat gila tau. Macam mana kau boleh justifikasikan benda paling jahat kat dunia ni dekat berjuta orang? Dia seorang je boleh buat setakat ni. Tapi adakah alien tu Yahudi? Who knows? Aku rasa kan Hitler punya level of discrimination, dia boleh start lawan alien. Itu lah tu. Dia betul-betul diskriminasi tinggi gila. Tak boleh sokong masing-masingnya point. Tak make sense. Tapi aku pilih orang lain. Siapa? Syahrukh Khan. Dia, to be honest dia sebenarnya, I believe the best people who can do this job is orang yang boleh sembang parpu dengan alien tu. Okay, for example contoh sembang parpu. Siapa in the whole universe yang in the whole world yang pandai sembang parpu? Sekejap. Mencari. Aku ni semangat sikit kemerdekaan. Aku hantar Tunku Abdul Rahman untuk negotiate. Serius sikit lah. Han tak rasa benda tu adalah benda yang next level shit. Han fikir British is your boss. Han negotiate, Han dapat kemerdekaan. Itu lah tu. Masalahnya bayangkan British pegang Malaysia sebab nak rempah, nak dia punya silver, nak dia punya biji timah kan. So basically kaya dia kat situ. Tapi kau hantar Tunku Abdul Rahman, dia kata okay. It's okay. Tak, Han faham memang there's a lot of things that happen. Tapi to a certain extent, Han dah tangkap British dah tangkap Hang. And British dah tengok Hang sebagai macam sampah dia ni. Kau faham your point Tash? Orang yang macam mana, macam mana. Tapi ada tak contoh yang lebih global? Yang lebih macam yang lebih global, yang lebih mendatangkan impak kepada dunia. Orang macam Tunku Abdul Rahman, tapi yang lebih mendatangkan impak supaya dapat sikit lawan Hitler kan. Aku tunggu kalau sebut ni memang bagi aku memang Hitler. Tapi
Tak. certain extent lah. Aku rasa aku tahu Afi. Aku rasa kau nak sebut jawapan tu kan. Tak Jurin. Ada. Apa? Tak, to a certain extent lah kalau hang fikir. Hitler ni is not sebab without his charisma at the world, charisma at the bumi, dia tak boleh buat apa. Tapi Tunku Abdul Rahman, he went to the British, even though dia ada member and stuff, but he went to the British and minta something. Faham tak? And then British pun sampai bagi. So his negotiation skill is crazy sebenarnya. Orang tak nampak start betul dia sebenarnya. Start negotiation skill dia next to the next level lah. Yang kelakarnya Afi takut bagi menang dekat aku tu. Sebab jawapan aku radikal gila. Okay, so yang tu je lah. Aku tak ada, aku lebih prefer local daripada global. Ke hang ada personal favorite Afi? Bil. Ke hang ada personal favorite? Personal favorite? Ada jawapan hang tak? Hang mesti ada jawapan hang. Ada. Satu manusia paling power untuk lawan dia orang. Panggil Dajjal. Aku dah agak. Aku Betul-betul dia burn tu rasa. Dajjal manusia. Aku pergi satu. Okay, in terms of this is. Tapi yang Dajjal tu adalah manusia ataupun satu idea sebenarnya. Okay, tu satu lagi. Manusia. Kenal abang in a sense mungkin semua orang akan tak agree dengan aku. Aku nak buat something yang controversial. Dajjal tu is not, it's here but it's not here yet. So Hitler was here. Yes. Dan dia sekarang. Jadi sama je. Itu. You can, kalau orang boleh choose from past, orang boleh choose from the future. Sama je. Lagi satu Dajjal punya influence memang gila-gila tu. Tak boleh lawan tu. Dajjal punya influence Dash. Siapa jumpa dia, siapa yang munafik fasik, tu murtad. Dia lagi karisma lagi tinggi. Itu macam mana Dajjal really human? Memang dia human, dia memang human. Kena tengok ni, tengok banyak ceramah kita. Sampai kata Judin ni, tengok banyak ceramah. Okay. Apa dia Dajjal ni manusia yang ada ability tak tahu lah ability dia datang daripada, kita tak tahu. Sebab Al-Quran cakap dia ada ability, tapi tak tahu sama ada ability tu macam ability macam cerita kartun ke ataupun ability daripada teknologi pada zaman tu. Tapi what we can expect is he is powerful. Tapi dia mati jugalah dengan Nabi Isa, tapi dia powerful. Dia boleh manipulate. Okay, aku sorry lah. Sebenarnya aku ada seorang yang aku rasa kalau hantar tu auto menang. Oi, dapat ilham Muhammad. Tak. It's not to that level lah. Itu tak boleh sentuh tu. Jangan sentuh. Khalid Al-Walid. Member was a ruthless killer, man. Dia pi dekat army kan. Dia apa? One by one lah, jom. Baca sejarah dia dah macam what the hell? Dia betul-betul hero perang. Whole army. Tapi kan Dash, sebab kita nak kejar masa kan. So your first choices Tunku Abdul Rahman, and then you nak lawan dengan Hitler. Yeah. So dia agak obvious. Wah. Sebab apa? Tunku Abdul Rahman dia pergi ni dan dia dapat Malaysia. Persekutuan Malaya. Hitler dia perang satu perang dunia ke satu kedua. Itu tu. Dan kau tengok dia punya impact dia tu. Dia tukar tu ekonomi, dia tukar demokrasi. World War 2 ni World War 1 because of someone else. Yelah, tapi World War 1 dia ada influence. Jerman dia influence juga. Dia tu Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Sebab tak silap World War 1 bukan Turki dia ikut dengan Jerman bukan. Oh tak, itu World War 2 menyebabkan Turki jatuh. Nak kena main Battlefield balik nak ingat. Tapi Jerman ni Dash, dia begitu bukan Jerman pula Hitler ni dia begitu influential
dia buatkan perang, dia mencetuskan perang dunia. Macam mana dia boleh mencetuskan perang dunia? Sampai kenapa orang-orang bawah dia ikut dia? Apa yang dia buat? Kita tak tahu. Itu tu. Aryan race. Kalau contoh kan, kita jadi ketua kan, kita jadi presiden. So kita cakap, saya nak perang dengan ni. Adakah orang akan ikut kita? Perang kot. Tapi Hitler macam, dia nak perang. Oh ikut. Apa yang dia buat? Apa yang menyebabkan pergi perang? Bukannya pergi perang yang mati-mati apa semua tu. Apa yang dia buat sampai orang nak ikut? Sebenarnya, they are forced to go to Yalah. war. Entah Force ke? sebab Force ke? mereka kalah perang dunia pertama and they have to pay up so much fine sampai it caused Germany to start to collapse. Hitler is just macam mana yang took opportunity, kira dia adalah orang yang ni kalau ini history kita tak pasti lah sama ada betul ke tak, memang macam tu berlaku ke apa. Tapi tu lah semua start sebab art school reject dia lah. So ada tak lagi sekolah. Moral of the story, jangan reject orang daripada art school. Apa dengan ini soalan yang nombor 6 Syabir menang. So dia 4-3 so dia menang. Nampak tak Touch? Jawapan aku radikal. Aku tak tahu macam mana dia boleh justifikasikan jawapan tu. Just Hitler fanboy tu. Itu lah tu. Aduh dia begitu Parpu. perbezaan yang sangat gila. Macam I understand. Itu Abdul Rahman dia pergi negotiate. Tapi masalah sekarang ada banyak lagi negara macam tu. Negotiate. In a sense betul lah. Can lah. So maksudnya orang yang level tu ada banyak Touch. Tapi orang yang level macam ni siapa je. Mungkin kalau kau nak lawan mungkin lah Mongol ataupun China dynasty. Kalau kau sebut tu kau boleh lawan. Mongol hilang 70% right? Itu lah tu. Mongol ataupun kau sebut Chinese. Kalau kau sebut dua tu itu boleh lawan. Genghis Khan. Dia punya Genghis Khan. Dia punya apa? Yang ada banyak, yang ada beribu-ribu anak tu. Siapa nama dia? Tapi dia Genghis Khan Mongol tu. Tapi Genghis Khan apa? tak boleh lawan lah. Masalah dia punya beribu-ribu anak dia tu. Dia punya lineage sampai sekarang ada lagi tu. Yeah. Ada bercabang-cabang. Dia seorang je lineage beribu. Kau kena faham, level Genghis Khan tu 70%. Berapa persen lah? The world population is removed by 7% lah. Lagi tinggi daripada Hitler. Hitler tu siapa je? Itu saya tak cakap. Itulah. Saya tak cakap. Kalau kau sebut dia, aku dah kalah tak? Otak aku dah brain fight lah. Itulah, otak kau tak parpu. So untuk pemenang. Ada apa-apa nak cakap pemenang? Masalah Tajuddin yang kelakar, aku bagi kau hero, aku bagi kau villain yang paling senang nak lawan. Tapi kau tak boleh lawan tu. So menunjukkan betapa loser je kau. Wah. Nampak? Aku lagi parpu kau. Host minggu ni orang tak bias lah. Orang betul-betul macam betul-betul tak bias lah. Jangan bias pula minggu depan, Bil. Jangan risau. Tolong Bil. Negatif 1 awal-awal untuk Fi. Sabar pula. Pakai perkataan kaget. Oi, kaget tu. Tak skor Indonesia Tash. Tak, dia tak suka perkataan tu je. Bersepah kat TikTok tu. Tak suka bahasa Indonesia ke? Kau nak bercakap Wi? Pada demografik kami daripada Indonesia, we are turning Indo now. Nak claim lah. Nak claim sila. Waka. Siapa pemenang? Nak cakap apa pemenang? Aku dah cakap ni. Oh, you sore loser Tash. Itu lah tu. Wah, tak, masalah je. Han cakap biasa je. Ni host nak tambah, aku tak bias. Lepas tu dia tambah pula, you are so loser. Sabar, minggu depan nak jumpa aku. Okay Tash. Yo ucapan yang kalah. Dah ucap lah. Oh itu ucapan dia. Sabar hang, Fi, minggu depan ada lagi. You wait and see. Tash, yang ni hanyalah sukarela. Menang kalah dapat apa? Itu lah tu. Dapat fame and fortune. Fame daripada 50 view. Yes. Hantar daripada ni 50 orang tahu yang aku menang.
You are winner in our heart macam tu Oh, Aduh. yang main 50 orang tu penuh bilik ke? Hantar 50 orang tu boleh semayang Jumaat tau. Kalau tak ada yang tidur. So dengan ini Aduh. Bil menang pada minggu apa episod ke 33. Wah, Dia menang. 33 kan. Dan minggu depan akan di-host diacarakan oleh Bil. Hai. Terima kasih. Bukan terima kasih lah, tahniah kepada Bil. Dan dengan ini kepada pendengar-pendengar sekalian, didengar-dengar juga. Tapi jangan lupa tau, Sembang Kecang kasih terbang. Yeah. Bye. Ya, saya makan cakap Okay, sudah sebelum- ciao.